Hello. So sekarang price kat situ kita fresh one. Pagi kita boleh masuk lot besar sikit. Okay, kita masuk situ pup. Macam tu. SL dalam tu. Okay, tak apa, SL tak payah lah. Alright. Okay, Assalamualaikum semua, selamat datang ke YouTube channel saya. So dalam video kali ni kita cuba growkan account 28 USD. Dan target saya dalam, kita cuba jadikan 1000% lah untuk video ni sebab dah lama tak upload video kan. So 28 ke 200 USD pun dah cukup dah. Okay, so sebelum kita start tu macam biasalah, siapa-siapa yang belum subscribe YouTube channel saya, minta tolong subscribe, tekan bell notification tu kalau korang tak nak terlepas video baru daripada saya. Dan jangan lupa tekan like. Jangan lupa juga follow saya punya channel Telegram. Nanti saya akan buat giveaway. Hari tu saya dah tanya dalam live trading kat YouTube, korang nak apa kan kalau saya buat giveaway. Ramai yang setuju buat modal trading. So saya akan bagi modal trading lah. Cumanya berapa amount tu saya tak tahu. Berapa amount, untuk berapa orang, tak ada set lagi. Masa sekarang join dulu. Nanti bila dah finalize, nanti saya akan bagi tahulah dekat dalam channel Telegram nanti untuk berapa orang dan berapa USD. Okay guys, sebelum kita sambung ke video ni, saya nak bagi tahu korang channel Telegram saya dah rebranding. Saya tak pakai dah nama Scalper Samurai. Dan nama channel Telegram saya dah tukar dengan gambar. Apa nama, tempat sama lagi. Mana-mana yang dah join sebelum ni, korang boleh nampak lah. Saya ada bagi tahu, saya ada inform dekat dalam channel Telegram yang saya dah tukar nama branding saya Scalper Samurai ke Akmal Iskandar, sama dengan YouTube. Okay, so untuk elakkan daripada korang kena tipu, korang kena tahu saya tak ada platform lain selain daripada YouTube dan Telegram. Saya tak ada TikTok, saya tak ada Instagram, saya tak ada Facebook, saya tak ada Thread, saya tak ada X dan sebagainya lah. Saya ada YouTube dan saya ada channel Telegram saja. So macam mana nak dapatkan link asal channel Telegram saya? Senang je, korang search kat YouTube Akmal Iskandar, buka ke link apa nama ni, saya punya ni, okay, profile YouTube saya. Dekat atas ni, dekat description saya dah ada link asal. Ataupun korang boleh pergi mana-mana video YouTube saya, tekan je. Okay, mana-mana video YouTube saya, tekan je. Dan korang pergi ke description, and then tekan channel Telegram ni. Ni adalah channel link Telegram asal lah. Tak ada tempat lain lah. Jangan search dekat Telegram, jangan search dekat tempat lain ke, korang dapatkan kat YouTube saya saja. Okay, so ni dia, saya baru tukar tadi, nampak ni. Alright, so Akmal Iskandar, dan ni adalah link channel Telegram saya. So jangan lupa join. Okay, support saya sebab nanti saya nak buat giveaway banyak lagi. Ada konten yang berkaitan, kalau profit saya nak bagi korang kan. So tu nanti korang join di channel Telegram ni supaya korang tak terlepas lah. Nanti saya akan bagi modal trading dan sebagainya. Okay, jom kita sambung ke video ni. Okay, so saya trade setup gold. Saya trade sekarang ni dekat broker VT Market. Okay, kau boleh tengok situ nama pun saya dah namakan YouTube Trade Video. Okay, so untuk setup ni simple je lah. Kalau tengok dekat time frame daily, kenapa saya buy, kita fahamkan arah akhir time frame. Arah dia masih lagi buy, kau boleh tengok sini, masih lagi strong buy. So kita tinggal cari buy saja. And then bila tengok dekat lower time frame H4 tak jelas sangat, kita buka time frame H1. Time frame H1 kita ada RVC. So RVC ni dah banyak dah saya ajar. RVC ni dekat video saya sebelum-sebelum ni saya pernah explain lah. Okay, dekat sini kita ada double bottom. So basically RVC ni dia reversal continuation. Dia bukannya reversal, dia sama je, pakai reversal yang sama je. Cumanya pemahaman kita lain sikit lah. Sebab reversal standard, contoh price tengah buy, dia keluar double top, dia akan jadi sell. Ataupun price tengah sell, dia keluar double bottom, dia akan jadi buy. Kan macam tu kan. Tetapi kalau contoh price tengah buy, dia keluar double bottom, so dia jadi reversal continuation lah. Still sama lah, reversal ni kalau double bottom, kita akan tengok neckline breakout juga, sama je. So price tengah buy, lepas tu dia keluar double bottom, lepas tu kita ada neckline breakout. Neckline breakout ni pula tak ada lagi price datang retest di sini, tak ada ni dia baru datang. Okay, dia baru datang sini, and then saya masuk buy lah. Dicampur pula nak kukuhkan lagi zone buy tu, kat sini kita ada rally base rally. Okay, kat sini kita ada RBR, kita panggil RBR lah. Okay, rally base rally. Okay,
Rally base rally ni pula selari dengan neckline. Okay, neckline double bottom ni kan, selari. Okay, so kita boleh marking macam tu lah. Alright. Okay, selagi tak pecah dekat zone ni, selagi tu kita boleh pakai zone RBR ni. Okay, tu je lah. Lepas tu saya masuk single entry sebab saya nampak dia dah dekat bawah sangat dah. Okay, tu je lah reason saya masuk single entry. Dia tak ada apa pun. Kalau melainkan kalau dia dekat atas ni lah, dia baru masuk first touch kat dalam zone kan. Contoh kalau kita marking tadi kat sini, saya baru masuk buy, saya akan layer buy macam tu. Tapi sekarang ni dia dekat bawah. Okay, saya masuk single entry and then saya nampak dia tak ada possibility untuk dia drop lagi tu ada. Cumanya daripada gaya dia dah drop sekarang ni, macam dia dah ada, mungkin setakat tu je lah dia drop. Mungkin saya boleh jadi salah. Okay, mungkin So sekarang ni saya tak nak BE lagi. Kita tunggu naik banyak lagi. Target saya sampai dekat area sini. Kalau buka dekat time frame H1, kenapa shadow tu saya target sell, saya target untuk TP. Sebab kalau tengok kat sini, kita ada satu candlestick momentum ni, daripada shadow ke shadow atas. Dekat sini tak ada lagi candle berjaya untuk buat decision pecah atas atau pecah bawah. Ingat, setiap kali candle dah ada shadow atas, shadow bawah, dia ada next candle dia buat decision. Dia breakout keluar daripada situ. Contoh macam ni, macam sebelah ni, macam sini kan, dia buat decision untuk dia breakout. So sekarang ni candle ni tak ada, lalas dia pecah ke bawah. Tapi dia tak cukup. Kat sini tak cukup dia buat reversal. Tak ada reversal yang ketara lagi dekat sini, dekat atas ni, untuk dia meneruskan penurunan ke bawah. Okay, kalau dia nak buat penurunan, dia mesti kena buat reversal. Yang saya nampak adalah kemungkinan possibility untuk dia buat reversal adalah dengan cara dia breakout low ni lah. Okay, dia kena breakout low ni, naik ke atas sikit, baru drop ke bawah. So maknanya dia akan buat QM, ataupun dia pergi dekat sini sampai low bawah ni, retest, naik atas sikit, buat bahu kanan, baru drop. Tapi selagi dia tak ada buat benda tu, selagi tu saya akan cari buy. Dan kita tengok lah. So TP saya takkan jauh lah. Sebab apa? Sebab daily pun dia dah sampai dekat previous drop base drop. Dekat sini. Okay, kat sini kita ada drop base drop. So saya tak nak hold buy tu terlalu jauh. Kita ambil mana yang ada je cukup lah. Okay, so itu je lah kot. Kejap lagi nanti saya akan update balik kita punya result macam mana dengan single entry lot besar ni. Lot besar lah kiranya, sebab kita pakai modal kecil kan. Okay, so kita tengok result macam mana kejap lagi. Okay, kejap lagi saya update balik dengan korang. Okay, just a quick update. Sekarang ni dah running dalam berapa pip dalam 60 pip. So saya akan set BE dulu. Okay, saya BE 2 pip. Okay, so sekarang ni dah zero risk. Alright, kalau tak jadi setup ni, kita cari setup lain lah kejap lagi. Okay, kalau langgar BE sekalipun kan. Okay, so tak perlu nak takut saya BE semua. Dan tu je lah kot. Ni dah running almost 100 USD kan, 28 ke 100. Okay, dah 100 dah pun. Dah 100 dah. Okay, so tu je lah. Nanti kejap lagi saya akan update balik macam mana dia punya progress. Sebab ni dah BE. Kalau ikutkan candle close dan candle dia naik ni, tak berapa nak cantik sangat. Okay, tu sebab saya set BE. Okay, sebab ada possibility untuk dia naik. Okay, boleh jadi macam semalam. Tengok ni, dia keluar candle tak ada shadow, terus pacak. So boleh jadi macam semalam. Kita tak nak terlepas possibility tu lah. So apa yang saya buat, saya set BE dan saya biarkan je. Kalau dia kena BE, biarlah. Kita cari setup lainnya Okay, sebab sekarang ni baru pukul 4 petang. So tak ada benda sangat nak kejar lah. Okay, nanti malam nanti ada lagi setup lain. Okay, nanti saya update balik korang. A few moments later. Okay, dia dah on the way ke 200 USD. Sikit lagi kita boleh endkan video ni. Okay, untuk comeback. Dah lama tak upload video kan. Dah 200, Alhamdulillah. Okay, so tu je lah kot untuk video kali ni. Semoga bermanfaat. Nanti insyaAllah next video kita cuba trade dekat account sampai kita buat macam itulah yang sebelum ni konten sebelum ni yang korang paling suka sekali tu. Kita grow ke account. Setiap kali grow kan tu, kita withdraw, tinggalkan baki untuk full margin lagi sampai lah MC kan. Yang tu korang suka kan. So kita cuba buat macam tu lah untuk next video
So tu je lah. Okay, dah 1000% ni pun dah okay kot. Lebih kurang lah 1000%, 28 ke 200 lebih kurang lah ataupun 200 ke 228 USD 1000%. Ni pun dah banyak, dah cukup banyak dah. 200 ni kalau close, saya boleh pecahkan 50 USD kepada 4 account. Lepas tu 50 USD tu kita boleh cuba target gold ke Bitcoin ke apa ke. Okay, so tu je lah. Ni pun dah berapa, walaupun TP saya target jauh, tapi ingat full margin ni kita tak perlu nak sampai ke TP pun tak apa. Kita ambil mana yang ada, sebab bila close korang dah confirm dapat profit tu. Kalau tak close lagi tu tak confirm. Tu pun dah 160 pip. Sharp entry Sharp entry. Okay, itu saja, kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum dan selamat bertrading semua.